kesali. Di samping itu, sebuah kerajaan mesti memberikan harapan kepada orang muda bahawa mereka mempunyai peluang ekonomi yang sama dan juga boleh menikmati keadilan sosial supaya mereka golongan belia dan muda boleh mendapat tempat yang wajar masing-masing dalam negara kita. Akhirnya, kerajaan mesti memupuk sifat penyayang, kerana hanyalah kalau rakyat kasih sayang, mempunyai sikap penyayang di antara sama sendiri, barulah kita boleh menikmati perpaduan nasional yang tulik. Dalam aspek ini, Tuan Ibu Ketua, saya ingin menarik perhatian. Sungguh pun kerajaan telah menaikkan peruntukan pembangunan di bawah RMK 9 daripada 200 bilion kepada 203 bilion ini. Semua prinsip-prinsip yang saya sebutkan tadi, iaitu urus takbir CAT tidak diamalkan, pembaziran masih berlaku. Sungguh pun dalam banyak kitab-kitab suci dikatakan bahawa mereka yang terlibat dalam pembaziran adalah kawan kepada syaitan. Dan juga dalam kitab-kitab suci pun dikatakan bahawa dunia ini adalah cukup untuk memenuhi semua keperluan insan, makhluk dan apa-apa yang dicipta dan direkai oleh Tuhan. Tetapi tidak mencukupi untuk memenuhi sikap tamak nafsu satu individu. Dan kita lihat, sungguh pun negara kita kaya dengan hasil minyak Petronas, tidak cukup untuk kerajaan Barisan Nasional. Betul Pahat bangun Yang Hormat. Di sini Tuan Ibu Ketua, saya ingin menarik perhatian. Kerajaan Barisan Nasional telah menanaktirikan Pulau Pinang. Sungguh pun telah menambahkan peruntukan sebanyak 30 bilion. Tetapi negeri Pulau Pinang telah dicantas, dipotong, dikurangkan peruntukan. Bila peruntukan ditambah, kita harap bahawa Pulau Pinang pun akan sama-sama ditambah. Yang Hormat nak bagi Batu Pahat ni. Batu Pahat. Tidak, saya tak cukup masa minta maaf. Tetapi di sini kita boleh lihat saya bagi jalan Yang Hormat. sungguh pun ditambah. Pulau Pinang telah Itu bukan dikurangkan diskriminasi. dan dikurangkan Kementerian Perdagangan Tinggi pun kita Hormat. potong sebanyak 65%. Batu Pahat sila duduk Yang Hormat. Daripada 6 bilion yang telah diperuntukkan di bawah RMK 9 pada asalnya, sekarang telah dikurangkan atau 3.1% daripada peruntukan asal RMK 9. Sekarang telah jadi hanya 1.1%, iaitu telah dikurangkan sebanyak 2% atau 66% telah dicantas atau telah dipotong. bukan dicantas, ditangguh sementara bagi Hormat. tumpuan untuk Yang Hormat. pembangunan rakyat yang lain. Itu mereka atau ciciran, iaitu nak bohong sendiri tak apa, nak bohong orang lain juga. Ini tak patut. Dan di antara projek yang telah dipotong ialah monorail, di mana siling RMK ke-9 sebanyak 150 juta ringgit. Sebahagian kos penuh 2 bilion ringgit dipotong. 4. Projek lebuh raya lingkaran luar Pulau Pinang, di mana siling 165 juta ringgit yang merupakan sebahagian kos Kata penuh Fazil suruh berjimat, 1.5 tak nak bilion pula. ringgit Yang dipotong. Hormat Batu Pahat. Projek Ganggu gitu, pembesaran Yang Hormat. empangan Mengkuang 150 juta ringgit, sebahagian kos penuh 1.1 bilion pun tak dilihat. Dan juga projek menaik taraf sistem kereta api Bukit Bendera, di mana dijanjikan dalam projek sebelum ini, sehingga kereta api sekarang pun sudah rosak kerana janji ini tak ditunaikan. 40 juta ringgit itu pun telah dipotong. Ini adalah kezaliman. Dan Dahsyatnya. di samping itu, projek-projek lain di bawah Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan dan juga Kementerian Pelancongan Taman Botani, Nak jadi ketua menteri, carilah sendiri. ringgit dipotong. Di sini kita boleh lihat sebanyak 4.6 bilion ringgit, iaitu sebahagian daripada peruntukan asal 6 bilion ringgit dipotong.
Jual balak, jual balak. yang menjadi 65%. Jual balak. 65% daripada penduduk asal dipotong daripada kerajaan negeri Pulau Pinang. Tuan Yang di-Pertua, projek POR, projek monorail merupakan hadiah yang telah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada tahun 2006, iaitu hadiah kepada rakyat Pulau Pinang. Dan sekiranya hadiah diberikan, kemudian diambil balik, saya nak cadangkan nama Barisan Nasional BN ditukar kepada BS, iaitu Parti Buruk Siku. Saya pun nak tanya, di mana ada keikhlasan, di mana ada kejujuran, di mana Bagan ada yang lebih teruk pada Ipoh Timur. nama baik Perdana Menteri kalau negeri sendiri dianaktirikan. Saya ingin membuat rayuan kepada beliau bahawa sudah sampai masanya beliau menunjukkan bahawa beliau adalah pemimpin yang menghormati keputusan yang dibuat oleh rakyat Pulau Pinang. Saya sering menyatakan bahawa saya hormati dia sebagai Perdana Menteri saya, sebagai seorang warga negara Malaysia. Dan saya harap beliau boleh menghormati keputusan rakyat Pulau Pinang, di mana saya adalah Ketua Menteri kepada beliau sebagai anak negeri Pulau Pinang. Ketua Menteri cari duit sendirilah. Kiranya Tuan Muhammad. beliau ingin berbuat demikian, itu menunjukkan bahawa beliau tidak akan dilupakan oleh rakyat Pulau Pinang berkaitan dengan apa yang dia lakukan kepada rakyat Pulau Pinang. Saya ingin mencabar mana-mana parti daripada MCA dan gerakan yang sekarang masih menyokong tindakan menanaktirikan, menganiayai dan menindas Pulau Pinang. Beranikah anda mengkritik keputusan yang tidak adil Yang ini? Berhormat. Adakah Yang Berhormat Bagan. parti-parti MCA Ya, dan Putatan gerakan dia tak yang bagi cakap jalan, besar Putatan. dalam surat Yang khabar, Berhormat Bagan. beranikah anda berdiri bersama untuk perkauman rakyat apa ni? Pulau MCA? Pinang? Berani beri laluan, beri laluan lah kalau berani. Mereka tidak Ya, berani Berhormat. berbuat demikian. Bagan tak bagi jalan, Adalah Ya, lebih Berhormat. baik mereka tutup pintu dan gulung tikar. Kerana rakyat tidak akan lupakan Bagan. tentang Bagi laluan pengkhianatan sikit. yang dibuat oleh mereka ke atas rakyat Putatan dia tak Pulau bagi Pinang. jalan, Putatan.